Video ini saya akan tunjuk bagaimana nak menggunakan software Tuner Pro. Jadi software Tuner Pro adalah software percuma. Dia bagi jenis donation lah. Kalau kita suka software ni, kita boleh donate pada dia. Jika kita tak nak pun tak apa. Jadi mula-mula kita akan pergi pada tunerpro.net. Kemudian akan keluar macam ni. Kemudian kita akan pergi pada download Tuner Pro application. Jadi akan keluar macam ni lah. Jadi dari Tuner Pro ada dua bahagian. Pertama Tuner Pro editor saja, map editor saja. Kemudian satu lagi Tuner Pro RT. Jadi RT ni adalah bermaksud real time. Jika kita gunakan aplikasi untuk retrieve ataupun kita nak buat data log, kita kena ambil real time. Jika kita nak edit saja parameter, kita boleh guna Tuner Pro saja tanpa RT. Jadi dua-dua ni ada fungsi berbeza lah. Yang ni satu untuk edit saja, RT adalah untuk real time. Real time tuning jika alat tu support ataupun real time data log. Jadi untuk kali ni saya nak tunjuk bagaimana kita download Tuner Pro sahaja tanpa RT. Jadi kita akan klik button download. Jadi sudah download, kita akan pergi kepada folder. Kemudian kita akan install. Memandangkan saya dah install, saya tak buat lah. Jadi just ikut dia punya arahan, tekan next sehingga finish. Okey, setelah download, kita boleh buka software Tuner Pro. Jadi dia akan keluar asasnya macam ni. Asasnya semua kosong lah. Jika kita tak ada apa-apa aplikasi yang buat dalam ni, dia akan kosong. Jadi bila dia kosong, kita akan buat masuk satu file bin dan juga SDF. Jadi bin tu adalah binary file yang kita ambil, kita read data daripada issue. SDF pula adalah penterjemah. Apakah yang saya terjemahkan daripada bin. Contoh, saya nak terjemahkan daripada data bin file tu, field map, initial map, ref card dan sebagainya. Itu apa yang saya terjemahkan. Jadi dalam software ni, dia perlu ada kedua-duanya, ada bin file dan juga SDF file. Jadi untuk itu saya dah susun bin dan juga SDF dalam satu folder. Contoh, saya buka satu folder, saya akan tekan open bin. Kemudian saya akan pergi pada satu folder. Contoh Toyota Vios NCP 91293, satu model. Contoh automatic 4G92 auto. Kemudian saya akan pilih satu folder 0D402, 0D542 dan bawah ni ada satu SDF. Jadi dalam folder NCP92 auto, dia ada file bin file nombor 89663 0D402, ada stage dan sebagainya, dan juga 0D542, dia ada file stage dan juga file original yang boleh buka dalam satu SDF. Maksudnya di sini nombor bin file ni berbeza, tetapi dia kongsi SDF yang sama, kerana address semua sama. Jadi contoh saya nak buat yang atas ni 0D402, saya akan buka satu bitbox VR89663 0D402, file original. Jadi saya akan tekan open. Jadi bila saya tekan open, perkara kedua saya perlu lakukan untuk load SDF. Saya akan pergi pada SDF, select SDF, kemudian saya akan pergi pada file yang sama, Toyota tadi, remake file JDM Toyota Vios NCP2 auto. Jadi ini SDF dia, penterjemah pada bin file 89663 0D402. Dia akan keluar seperti ini. Hashdam ada 34, map
Dalam ni saya telah pecahkan pada throttle, VVT, ignition, fuel dan juga limit. Contoh saya nak tengok adalah fuel map. Okey, fuel map saya buka satu arrangement for engine protection base. Jadi keluar macam ni lah. Dia ada load belah atas ni, load, dan juga y axis ni ada RPM. Jadi ini adalah paparan untuk mapping fuel engine protection base. Jadi kita buka bin dan juga SDF yang betul, jadi dia akan nampak bentuk mapping yang betul. Contoh initial map saya buka, dia akan keluar bentuk macam ni lah. Jadi ini adalah bentuk automotif yang sedang kita faham. Mana bentuk initial map yang kita sedang faham, sama seperti management aftermarket yang ada. Initial value 34.5, initial value high load 17 degree. Jadi ini value yang sedang kita faham lah, yang telah diterjemah melalui SDF. Yang mana jika value asal SDF ni adalah dalam bentuk hexadecimal. Jadi hexadecimal, kalau kita nak tengok value hexadecimal dia, show hex value, dia akan keluar ini adalah bentuk hexadecimal value. Dan ini adalah bentuk yang telah dikalkulate pada bentuk otomotif yang kita sedang faham. Jadi cara saya telah susun bin dan juga SDF dalam satu folder. Jadi kita boleh buka, kita boleh tengok, kita boleh edit. Kemudian setelah kita edit, contoh saya edit satu file, saya naik 3 degree offset 3, saya file save bin as. Jadi kita sentiasa save bin as, jangan kita kacau satu folder original. Biasa saya akan buat macam ni. Mode 1, maknanya kita dah buat modifikasi pada bin, kita namakan sebagai mode 1. Kemudian mode 1 ni kita akan gunakan kita punya tools untuk write balik ke dalam issue. Jadi ini ada tutorial bagaimana kita nak download software Tuner Pro, kita nak load bin dan juga SDF, dan cara kita nak save file ke dalam bentuk bin file.